Malam tu aku bosan gila. Hujan ringai-ringai, angin pun sejuk, macam dalam peti ais. Aku pun ambil keputusan nak layan satu filem horror Indonesia yang viral dekat TikTok. Tajuk dia Pengabdi Setan. Semua orang kata seram gila, tapi aku macam, alah, takkannya seram sangat kot. Aku tutup lampu, pasang earphone, baring sorang-sorang atas katil. Baru 15 minit tengok, aku dah rasa lain macam. Sound effect dia, sumpah boleh buat jantung terkeluar. Bila kamera pusing slow motion sambil bunyi seruling tu, aku dah mula tarik selimut sampai ke hidung. Sampai satu babak, mak dia muncul kat tingkap, senyum pelik. Beh, aku terus pause, tarik earphone, pandang kiri kanan. Tingkap bilik aku pun macam-macam bunyi angin ke, hantu ke, tak tahulah. Jantung aku berdegup macam baru habis lari 100 meter. Tapi aku keras kepala, sambung juga. Habis je cerita, aku nak bangun di toilet pun tak berani.